Ya, itu rumpun Melayu. Jadi kita kalau kita nak mengetahui lebih mendalam tentang perjalanan penggembaraan daripada Timur Tengah, sebab mengikut banyak penulis, pertama sekali kumpulan Oppenheimer, dia mengatakan Timur Tengah itu adalah pentas, ya, pentas tersebarnya bangsa manusia, manusia moden. Situlah tersebarnya, bermula di situ, di Peninsula Arabia kat situ, ya. Jadi ya, ada soalan apa ni? Okey Kak, sikit masa saya ingat saya lah, ya. Kak, sikit seingat saya lah, semasa Kak tulis buku ni, masa awal, sorry lah, saya panggil Kak Zarah, memang panggil Kak Zarah lah sebab saya rapat dengan Kak Zarah, kita kerja aktivism sama-sama kan. Untuk tuan-tuan, cuma semasa awal, saya ingat dulu semasa awal keluar buku ni, ada pihak-pihak yang tak berpuas hati kan Kak. Dia cuba menafikan dan cuba buat propaganda yang mengatakan apa yang dikemukakan tu kan, yang bahawa manusia moden ni dia bertebar balik, keluar daripada pentas sudah ni, keluar ke seluruh dunia ni. Ramai yang cuba, masa tu media-media lah, dia cuba main perkara tu. Dan saya masa tu saya tahu apa yang berlaku kan, apa yang berlaku. Sampai waktu tu tak silap saya, Kak sendiri menjemput pakar-pakar dari luar, Oppenheimer tu sendiri datang kan ke Malaysia untuk menjawab perkara tu. Boleh Kak cerita sikit tentang benda tu, kenapa sampai boleh ada, setiap kali kalau kita nak bawa naratif orang Melayu ni dekat sini untuk betulkan sejarah orang kita, untuk kita buat walaupun dengan kajian yang betul-betul mendalam tu, pasti akan ada pihak-pihak yang macam ni untuk menolak dan menyerang usaha-usaha macam ni. Mungkin Kak boleh cerita sikit pengalaman tu kan. Dan satu lagi, sekejap lagi saya akan buka beg kuning untuk buku ni, diskaun malam ni. Okey, terima kasih. Okey, semasa kami buat satu convention di di PWTC masa itu pada Januari Januari 2013 masa tu. Kita buat semasa itu kita belum selesai lagi buat buku tu, tapi oleh kerana banyak sangat bukti-bukti yang kita nak kemukakan, jadi kita buat satu convention di PWTC. Ya, dan ramai juga yang attend, dalam 700 orang semasa itu attend across the board, guru besar, orang kerajaan, students, ramailah yang datang ya. Jadi selepas kita buat yang buat pembentangan pun ramai juga daripada UK, Oppenheimer, daripada Indonesia, daripada Universiti Sains Utara, ya, ada Dr. Zafarina. Tapi apabila kita selesai buat convention itu, ramailah yang bersuara mengatakan kami mengada-adakan fakta, ya. Kami mengada-adakan fakta yang kononnya orang Melayu ni tua antara itu tua di dalam dunia, tetapi memang tua di dalam Semenanjung Tanah Melayu ni lah, ataupun di pentas Sunda ini. Jadi apabila orang banyak menyuarakan sanggahan ialah sekarang ni dunia IT dah sampai bertebaran sampai ke semerata dunia, jadi sampailah kepada telinga Oppenheimer masa itu. Jadi dia turun pergi ke Malaysia Kini masa itu, dia mengatakan apa yang Zaharah cakap, apa yang telah dibentangkan semasa convention itu adalah benar. Jadi dia buat satu kenyataan, penyelidikan yang dibuat di antara mereka di sana. Barulah lepas itu senyap, ya, semua tuduhan-tuduhan sanggahan terhadap kami itu terus senyaplah lepas tu. Bila kita dah banyaklah penulis-penulis mengkaji, telah selesai pengkajian dan kedapatan dan juga findings itu dibuat dimasukkan di dalam jurnal, di mana kita boleh analyze daripada semua dia punya itu, kita boleh buat reference, validating, almost sama dia punya, all the saintis yang buat itu, genetis yang buat itu, semua dia punya pengajian tu almost sama. Jadi kita orang ramai pun tidak dapatlah menyanggah dia orang punya penemuan itu. Jadi kita bentangkan, bukan kita yang buat kajian itu dibuat oleh mereka, ya, orang-orang yang pakar-pakar di dalam mencari finding tentang moyang-moyang dahulu, ya.
kita panggil haplogroup. Haplogroup ni adalah orang-orang yang telah pergi ke merata dunia untuk menghuni merata dunia. Jadi di situlah dapat perpecahan dan juga terbentuknya bangsa-bangsa. Ya, satu-satu bangsa itu terbentuk dalam masa evolusi sebanyak puluhan ribu tahun ataupun ribuan tahun. Bukan dia terjadi, Tuhan tidak menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa, tidak. Semua manusia adalah satu bangsa sebenarnya. Tapi apabila perpecahan berlaku dan apabila climate, tempat mereka duduk semua itu yang menjadikan mereka berlainan bangsa. Cara mereka, kehidupan mereka, kekitaan, keserasian di antara mereka dan juga apa orang kata geografi, itu yang menjadikan kita berlainan bangsa. Dan juga kita punya percakapan, ya, tuturan, dialect and all those things lah. Jadi ada juga semasa dahulu ada satu orang, saya ingat seorang Australian lecturer kot di universiti tempatan, private university, dia mengatakan saya mengadakan fakta juga, tapi saya biarkanlah. Saya rasa bodoh kalau nak jawab soalan macam ni, biarlah mereka tengok sendiri dan baca buku saya kalau nak tengok, ya. Saya tidak menyebut bangsa ini satu-satu bangsa itu satu genetik, bukan, ya. Tuhan jadikan manusia ni satu bangsa. Yang perpecahan kepada bangsa asing-asing itu berlaku dalam caturan beberapa ribu tahun, ya, perpisahan di antara mereka itu. Betul Kak. Memang apa yang Kak sebut tu, kita dah tengok dan kita kaji kan. Yeah. Kita tengok kalau kita dalam buku ni kita tengok memang bukan sekadar benda tu ditulis dan disampaikan. Bukti-bukti kajian akademik pun ada backup dalam ni. Memang siap dengan reference yang cukup komplit. Bagi saya sebelum ni saya pernah cerita pada sahabat-sahabat kita dalam ni lah yang datang. Orang Melayu ni antara beberapa perkara yang dia kena baca, nombor satu Quran sudah semestinya lah dia kena baca. Nombor 2 Perlembagaan Persekutuan sendiri dia kena baca. Nombor 3 Suratul Salatin. Dan saya nak tambah nombor 4 ni. Nombor 4 ni dia kena ada benda ni, kan. Nombor 4 ni sebab ini tak ada, bagi saya tidak ada satu buku yang komplit menceritakan tentang persoalan-persoalan kita mengenai akar darah kita sendiri ni kan. Tapi buku ni memang cukup lengkap kan. Saya sendiri terpengaruh bila kita baca. Saya dapat buku ni daripada Kak Zarah ni semasa saya di IKSIM dulu. Tahun 2017 ke 2018 macam tu. Saya beli daripada dia. Masa tu saya baca, saya tengok banyak perkara-perkara yang menjentik balik kita untuk kita mula fikir balik kan. Selama ni kita baca apa dalam sejarah kita ni kan. Kita ni belajar apa ni sampai tak kenal diri, tak kenal budi, tak kenal akar darah kan. Dan bila baca ni kita nampak ini sebenarnya jawapannya ada banyak kat sini. Saya nak tanya Kak lah kan. Masa Kak buat buku ni, masa Kak tulis buku ni dengan 3 lagi individu dekat sini. Semasa tulis buku ni, antara fakta-fakta apa yang bila Kak baca benda tu, Kak rasa ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang menarik, sangat-sangat menarik yang untuk dikaji dengan lebih mendalam. Fakta-fakta yang orang tak tahu selama ni. Fakta-fakta yang bila kita tengok benda ni, dia akan membagi jati diri yang sangat kuat pada orang Melayu kalau dia faham tentang benda tu. Dan saya dah baca banyak benda ni, tapi saya nak Kak lah, mungkin Kak sendiri yang jumpa lagi banyak dan dengar cerita jilid 2 pun nak keluar tak lama lagi, InsyaAllah. Boleh cerita sikit apa yang bila Kak tulis buku ni, apa fakta-fakta yang Kak tengok yang ini sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang orang Melayu perlu tahu tentang bangsa dia ni. Boleh Kak? Okey, dalam buku ini yang paling mustahak dan imperatif yang orang ramai tahu, yang ramai orang patut tahu adalah tentang apa orang kata, kita ni bukanlah pendatang. Itu nombor 1 ya. Selepas saya tulis buku ini, tak ada lagi dah bangsa asing mengatakan kita sebagai pendatang. Tidak, dulu dikatakan kita ni sebagai pendatang. Sebenarnya kita berasal usul di sini ya, dan evolusi itu daripada orang asli itu sendiri ya. Daripada orang asli, apabila dia berevolusi, dia berpecah lagi kepada banyak komposit aslian, lepas tu dia pecah lagi sampailah kepada Melayu moden ya. Jadi kat situ saya rasa itu adalah satu penemuan yang amat
mustahak pada kita, menunjukkan yang kita ini berasal usul di sini. Yang datang kemudian itu adalah saya anggap itu sebagai admix ya. Admix itu adalah semendaan daripada orang yang datang kemudian, daripada Timur Tengah, daripada Kazakhstan ke Pakistan ke apa, diturun ke bawah kat sini. Dan ada macam Portugis misalnya semasa zaman tu, dia akan membuat tambahan yang lebih besar apabila mereka bersemenda dengan orang asli di sini ya. Jadi di situlah kita dapat orang kata beberapa rangkaian kalau kita sebut sebagai suku kaum Merawa, Jawa, Minang, orang kata orang Filipin, itu adalah saya sifatkan sebagai suku kaum daripada bangsa yang asal ya. Orang asli yang asal ni dia berpecah pada banyak suku kaum. Jadi kita antara kita, walau macam orang Jawa kata dia bukan Melayu, saya rasa agak apa orang kata kelakar. Sebabnya pecahan tu daripada dulu di dalam Asia Tenggara ini dia berpusing ya, turun naik macam orang balik kampung pergi sana sini. Jadi dia tak yang memisahkan kita dialek berlainan dan juga adat istiadat, adat resam and all those things lah. Jadi tapi kalau mengikut DNA dia punya apa tu tidak jauh ya, tidak jauh beza DNA dia, almost orang kata apa, synonym, almost sama. Kalau kita buat kajian, apabila kajian dibuat oleh pakar-pakar saintis ini, genetis yang kita sebut, kita dapati orang Melayu ini dia apa orang kata ya, di sini disebut sebagai gene pool ya. Gene pool ni ialah di sinilah bermulanya kejadian bermacam-macam kaum sehingga mereka baru naik ke China ya, ke Yunan. Jadi istilah orang Melayu ini daripada Yunan ataupun daripada China itu tidak tepat. Profesor Zafarina pun banyak menyebut di dalam dia punya ceramah-ceramah yang mengatakan bangsa di Asia Tenggara ini bukanlah daripada utara Asia. Ia bermula daripada Timur Tengah dan kemari, dan kita berpusat di sini. This is a gene pool punya apa orang kata tempat di mana berbagai bangsa jadi kat sini, lepas tu dia berpindah ke tempat lain. Dan juga kalau kita lihat apa yang ditulis di dalam Al-Quran sinonim dengan apa yang ditemui oleh saintis hari ini ya. Misalnya dia mengatakan Adam itu dibuat daripada tanah liat yang berwarna hitam. Apabila dibuat kajian mengenai daging kita 50 tahun dahulu, benar apa yang ditulis di dalam Al-Quran, yang kita punya apa orang kata, kita punya isian kandungan badan itu ada kesamaan dengan tanah liat. Di situlah apa yang ditemui oleh sains hari ini ada bertulis di dalam Al-Quran ya. Dan di antara lagi satu kita ketahui apa orang kata ya, di dalam ayat ayat Yasin ya, surah Yasin ayat ke-36 dikatakan Quran mengatakan Allah menjadikan manusia itu apa orang kata berpasangan ya, ada lelaki ada perempuan, telinga kiri kanan and all those things. Tapi apa yang ditulis kat situ, ayat yang terakhir di dalam ayat tu ditulis dan apa yang kita tidak mengetahui. Jadi apa yang kita ketahui hari ini adalah bukan sahaja kita ya manusia itu berpasangan, apa yang di dalam badan kita punya DNA pun berpasangan. Apa yang di dalam pohonan-pohonan pun dia punya mikroorganism itu berpasangan. Itu yang kita, apa yang ditulis di dalam Al-Quran baru sahaja kita ketahui di dalam sains, penemuan sains hari ini. Jadi kat situ banyak lagi ya yang saya tulis dalam buku tu. Sebabnya sebelum saya tulis buku tu saya belajar dulu Al-Quran 2 tahun untuk melihat apa sinonimnya yang ditulis dalam Al-Quran dan apa penemuan di dalam sains. Jadi situlah saya anggap the speciality yang finding yang saya buat, yang telah saya bukukan di dalam ini, yang saya rasa itu yang saya rasa masyarakat Melayu mesti patut ada buku ni lah.